lagi kita untuk video kali ni. Okey, dalam video kali ni saya akan tunjukkan cara untuk dapatkan unlimited hotspot. Okey, kadang-kadang kalau kita beli prepaid yang ada unlimited internet, tapi kita diberi kuota hotspot. Contohnya kuota hotspot 1GB, 2GB, 10GB ke. Kadang-kadang kuota hotspot ni tak cukup. Kita nak guna hotspot di telefon kan, di komputer. Tapi benda tu tak cukup. Jadi kita nak dapatkan secara unlimited macam mana? Sedangkan plan kita unlimited, cumanya kuota je lah untuk hotspot. Jadi cara dia macam ni, mudah sahaja. Dalam komputer ni, contohnya komputer yang sekarang yang saya gunakan sekarang ni, korang nak guna secara unlimited, tapi korang dah buat hotspot melalui telefon. Okey, cara dia macam ni, buka hotspot di telefon dulu, kemudian korang connect dekat PC yang sekarang ni lah. Jadi saya dah pun connect hotspot di telefon saya. Sekarang ni connect kepada hotspot. Okey, yang ni pun saya dah buat. Sekarang di komputer saya akan buka start, kemudian saya akan tulis CMD. Okey, tulis CMD, kemudian pergi dekat command prompt ni, tekan run as administrator, kemudian tekan yes sahajalah. Okey, akan keluar macam ni. Jadi untuk Windows 11 sekarang ni, Windows 11 ke ataupun Windows 10 ataupun Windows 7, semua boleh guna yang ni. Cara dia kalau nak guna hotspot unlimited daripada mobile phone, korang just copy dan paste dua baris ni saja. Okey, mula-mula copy yang ni saja, kemudian buka balik. Okey, yang nombor 1 ni buanglah. Jangan masukkan sekali nombor 1 tu. Okey, sekejap saya buang dulu. Okey, yang dekat depan ni buang. Okey, jadi kita copy yang ni saja. Mula-mula ambil IPv4 65 ni. Okey, lepas tu tekan enter. Dia akan keluar okey macam ni. Lepas tu ambil yang IPv6 pula. Okey, kemudian paste. Sekejap, saya belum copy lagi. Okey, copy yang ni, kemudian paste, tekan enter. Korang nak type pun boleh, nak type satu-satu pun boleh, nak copy paste pun boleh. Okey, sekarang ni hotspot korang telah jadi hotspot yang unlimited. Okey, jadi macam mana kalau korang tiba-tiba nak tukar balik kan? Okey, kalau nak tukar balik, korang just tengok balik yang dekat sini. Contohnya Windows 7 atau Windows 10 ataupun Windows 11, korang tukar sahaja nombor 65 belakang ni, tukar jadi 128. Yang ni pun tukar jadi 128. IPv4, IPv6 tukar jadi 128, tukar jadi 128. Okey, dia akan kembali seperti biasa. Okey, tapi andai kata kalau korang nak jadikan laptop korang sebagai hotspot yang kedua. Okey, saya harap korang faham lah. Contohnya daripada phone korang dah jadikan, sekarang nak jadikan sebagai hotspot PC, phone hotspot, kemudian korang connect ke laptop ataupun PC, kemudian daripada sini korang nak jadikan hotspot juga. Okey, hotspot yang kedua lah. Maknanya dekat device lain, dekat contohnya Android ataupun iPhone lain, dia akan connect kepada hotspot yang di laptop ni. Sebabnya kalau dekat fungsi laptop kita pun, kita ada dekat sebelah sini, kita ada apa dia? Kita ada mobile hotspot lah. Kalau korang tengok dekat sini, boleh search saja mobile hotspot. Okey, dekat sini korang boleh search mobile hotspot lah. Okey, dekat PC korang. Jadi apabila dekat PC jadi mobile hotspot, korang boleh connect Android ataupun iPhone korang ke PC yang sekarang ni. Okey, cara dia korang copy sahaja yang ni. Yang ni saya ada letak link di description. Yang ni, untuk yang ni adalah nombor 64. Korang just copy dan paste sahaja untuk yang ni. Sama macam tadi. Okey, tukar sahaja. Contohnya yang ni, tukar jadi, sekejap saya belum copy lagi. Okey, dia jadi okey balik. Lepas tu yang V6, dia jadi okey balik. Okey, sekarang ni saya dah boleh buat hotspot menggunakan komputer saya, dan saya boleh gunakan Android lah ataupun iPhone lain, connect kepada
komputer saya dan saya dapat unlimited hotspot juga dekat situ. Okey, andai kata nak tukar balik jadi setting asal lah. Andai kata korang dah tak nak berminat, tukar saja kepada yang 128 ni. Okey, kebanyakan kita pakai Windows 7, 10 ataupun 11 ni, korang just paste saja 128 ni. Okey, kalau nak tukar kepada asal balik lah. Okey, itu sahaja tutorial kali ni. Sangat ringkas dan straight to the point lah. Jadi andai kata korang ni pengguna yang advance, ada Linux, ada Windows XP, Windows Server, korang boleh tengok balik default dia macam ni lah, 255, 64. Tapi untuk Windows biasanya macam ni lah, 128 untuk default dia. Dan korang just follow saja yang ni. Yang ni saya ada paste dekat description, korang tengok, korang copy paste je. Dekat komen insyaAllah pun ada. Okey, itu sahaja untuk video kali ni. Semoga bermanfaat untuk korang. Yang ni adalah untuk pembelajaran sahaja. Okey, terima kasih. Bye bye, jumpa di next video.